Hampa ingat tak aku beritahu ada tikus dalam MPSP yang ajak bangla kahwin dengan rakyat Malaysia untuk dapatkan lesen dan jaga kedai nombor 5 dekat Waldo. Hari ni aku nak dedah siapa tikus itu. Orang yang patut pertahankan undang-undang tapi bela warga asing, bila audit dia yang leaking maklumat supaya jaga diri, lari daripada tangkapan. Yang ni tak jaga amanah. Macam mana bangla yang kedai dia kena sita boleh dapat lesen balik? Jawapan dia, kahwin dengan Melayu, orang kampung untuk dapatkan lesen. Idea ni daripada siapa? Daripada pegawai MPSP tu. MPSP tak boleh duduk diam, kena bertindak. Kami rakyat berhak bersuara dan ingin tahu. Macam ni lah, kalau tak ada tindakan, kami akan dedah satu-satu. Kepada Datuk Bandar, kami nak tunjuk bukti. Yang ni masa untuk bertindak. Kalau Datuk Bandar tak mau jumpa, kami akan ajak rakyat Malaysia turun beramai-ramai. Yang ni bukan isu kecil, yang ni isu masa depan negara kita. Rakyat Malaysia struggle untuk cari makanan, tapi warga asing dapat lesen, diberi peluang. Sistem ni lindungi siapa sebenarnya? Kalau kahwin dengan bangla, terus boleh dapat lesen. Lepas ni bangla semua akan pakai taktik ni. Apa akan jadi dengan Malaysia lepas ni? Peluang ekonomi mestilah untuk rakyat Malaysia dulu. Jangan biarkan sistem dan pengkhianat merosakkan masa depan negara.